Penyakit yang kedua yang boleh membawa manusia kepada syirik, tadi saya sebut. Melampau. Mencintai para anbiya, melampau dalam mencintai orang saleh. Tadi orang saleh lah tu. Kaum Nabi Nuh tu. Di antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh. Kata Ibnu Abbas, semua berada di atas jalan Islam. Sehingga muncul golongan yang melampau kepada orang saleh ni, buat patung. Dan akhirnya jahil mengambil alih. Kejahilan itu akhirnya membawa manusia menyembah sesuatu yang bukan Tuhan yang sebenar. Kita disuruh untuk cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Bukan kata Nabi Muhammad, semua nabi kita disuruh untuk kita cinta. Betul. Agama suruh kita sayang kepada semua para anbiya, dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu tuntutan agama. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku ni dijadikan manusia yang paling dicinta melebihi manusia seluruhnya, melebihi ayahnya, ibunya, anaknya dan semua manusia. Kena sayang Nabi lebih, betul. Tapi jangan melampau. Orang Nasara melampau mencintai Nabi Isa. Menjadikan Isa tu tak padan sekadar Nabi, kena jadi Tuhan. Bahkan Nasara sebahagiannya lebih banyak menyeru Jesus daripada menyeru Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka mengaku mereka sembah Father, mereka sembah Tuhan Bapa, tapi mereka banyak seru Jesus lagi sebenarnya. Melampau. Maka Nabi SAW berikan pesanan, jangan melampau. Dan jahil, orang yang mula-mula melampau, akhirnya golongan jahil mengambil alih. Mereka sembah dalam keadaan mereka tak tahu apa-apa pun. Maka sebab itu Islam menutup pintu, jangan melampau pada orang saleh. Nabi SAW pesan juga, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan lebih sangat memuji aku seperti mana orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, saya bukan suruh benci Nabi. Kita disuruh untuk sayang Nabi. Kita sayang Nabi. Sebab tu bila sebut nama Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nabi adalah Nabi. Nabi adalah insan yang kita cinta dan kita sayang. Tapi Nabi itu bukan Tuhan. Nabi adalah Nabi. Kita sembah Allah, bukan sembah Nabi. Maka sebab itu kita kena beza dua benda ni. Penyakit yang kedua yang boleh membawa manusia kepada syirik, tadi saya sebut. Melampau. Mencintai para anbiya, melampau dalam mencintai orang saleh. Tadi orang saleh lah tu. Kaum Nabi Nuh tu. Di antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh, kata Ibnu Abbas, semua berada di atas jalan Islam. Sehingga muncul golongan yang melampau kepada orang saleh ni, buat patung. Dan akhirnya jahil mengambil alih. Kejahilan itu akhirnya membawa manusia menyembah sesuatu yang bukan Tuhan yang sebenar. Dan apabila jahil berleluasa, manusia mula menerima ajaran tu seolah-olah dia benar. Kan dulu tuan-tuan, ada orang buat social experiment. Eksperimen sosial. Kan? Dia bawa Dia bawa radio. Radio tu bunyi lagu. Dia masuk, dia joget. Orang sebelah pun dengar lagu dia. Yang tak kenal dia pun joget. Dalam lift tu ada 5 orang. Akhirnya semua joget. Masuk orang baru. Orang baru tu pun joget juga. Dia tengok semua orang joget, dia pun joget. Lepas tu yang lain keluar. Yang baru masuk, semua pakai joget belaka. Sebab apa? Sebab ada orang yang mulakan. Dan akhirnya kejahilan ini akan membawa kepada satu lagi penyakit. Penyakit taklid buta. Ikut tanpa fikir. Ikut tanpa fikir. Ini masalah manusia. Allah Subhanahu wa taala mencela golongan yang tak berfikir ini. Allah Taala kata apa? Di antara dialog yang selalu digunakan oleh orang-orang yang taklid tak nak fikir ni, inna wajadna aba'ana ala ummah
wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati dulu tok nenek kami berada di atas satu ajaran. Kami duk follow dia je, kami tak payah fikir pun. Follow je. Dan dia akan membawa penyakit yang keempat. Setelah melampau jahil, lepas jahil jadi taklid buta, lepas taklid buta kita nak ajar dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia anggap benda tu dah betul dah. Datang satu lagi yang dipanggil degil. Tuan-tuan, Abu Jahal ni, tuan-tuan ingat Abu Jahal ni tak nak percaya. Dia tak tahu ke Nabi ni cakap betul. Dalam riwayat memang dia tahu Nabi ni cakap betul. Tapi dia degil. Degil je. Dan ada satu lagi kumpulan manusia. Selain daripada degil, ada satu lagi. Yang mana mereka mengambil kesempatan di atas ajaran tu. Yang mengambil untung di atas jalan tu. Dia tengok ajaran-ajaran manusia ni, dia buat bisnes atas ajaran tu. Maka mereka ini juga berkepentingan. Maka muncul golongan yang mengambil keuntungan di atas ajaran-ajaran yang salah. Mereka lah yang memperjuangkan. Sama je, syirik ke, bid'ah ke macam tu. Mesti ada kepentingan. Kau tak kata lawan kita. Dia takkan lawan pembawa-pembawa kebenaran ni. Yang halau Nabi Muhammad SAW ni, yang tak bagi Nabi menyebarkan ajaran ni, sebenarnya semua ada kepentingan. Selain daripada takabur, kepentingan. Ada kepentingan. Sebab itu Abu Jahal kata apa? Dia kata kepada, saya lupa nama, seorang pemuda yang tanya kat dia tu, Muhammad ni cakap betul? Dia kata, Muhammad cakap betul lah. Tapi kalau semua dapat kat Banu Qusay, sebab Nabi keturunan Banu Qusay, Nabi keturunan Qusay, kalau semua dapat kat Banu Qusay, as-siqayah wan nubuwah, kepimpinan dapat Banu Qusay, kenabian dapat Banu Qusay, kontrak bagi orang minum haji dapat Banu Qusay, fama yakunu li sa'ir Quraisy lain dapat apa? Maka dia menentang Nabi tu kerana degil dan kerana ada kepentingan. Dan ada satu lagi golongan manusia mempertahankan syirik walaupun dia tahu syirik itu tidak benar, kerana sifat takabur dia. Seperti mana Firaun. Bila manusia ni Allah Ta'ala dah angkat nikmat untuk dia. Semua benda dia dapat dah macam Firaun ni. Kekuasaan dah maksimum dah. Dia claim dia Tuhan. Itulah sifat manusia yang tuan-tuan, kita semua kena doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala kekalkan kita berada di atas jalan tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita di atas agama ini, di atas tauhid ini, dan jauhkan kita daripada sebarang syirik, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak akan ampun orang yang melakukan syirik kepadanya, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang lain. Moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.